Kami tidak akan bekerjasama dengan PH. Penuh adab dan tiada satu pun rekod kemurkaan. Korang nak tahu siapa betul-betul hormat raja dan siapa yang cuma berlakon? Tolak tepi propaganda murahan. Hari ini, kita tengok fakta padu macam mana PH di bawah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten menjulang tinggi institusi istana. Tengok rekod PMX. Hubungan beliau dengan istana sentiasa tertib, penuh adab dan tiada satu pun rekod kemurkaan. Bukti terbesar, masa pasca PRU15, negara parlimen gantung. Bila Agong Titah tubuhkan kerajaan perpaduan, PMX dan PH terus patuh tanpa syarat demi kestabilan. Saya telah menjunjung kasih dan terima baik pandangan dan semangat kerajaan perpaduan untuk memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan tuanku untuk memutuskan cara berkata. Saya hormat dan patuh. Bezakan dengan pihak sana yang awal-awal lagi sombong, tolak mentah-mentah titah rundingan istana. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita. Sudah cukup jumlah, melebihi daripada cukup. Sekarang, jom buka fail hitam puak yang kononnya pejuang istana ni. Pertama, UMNO. Ingat krisis penembagaan 83 dan 93? UMNO yang kempen potong kuasa raja-raja. Tahun 2008 kat Terengganu, pasal pelantikan MB, penyokong UMNO naikkan kain rentang biadab "Kami nak deris menatang". Kat Perlis pun, mereka boikot pilihan Sultan. Malah tahun 2019, masa krisis MB Johor, pemimpin UMNO tuduh istana campur urusan politik pasca peletakan jawatan Osman Sapian, hingga cetus ketegangan terbuka. Kedua, PAS. Tahun 2021, masa isu ordinan darurat, Istana Negara sampai keluarkan kenyataan amat duka cita sebab Taqiyuddin, Menteri PAS, memandai-mandai membelakangkan perkenan agung. Presiden PAS pula pernah ditegur terbuka oleh Sultan Selangor, dan terbaru Sanusi MB Kedah diheret ke mahkamah bawah akta hasutan sebab didakwa memperlekehkan Sultan Selangor. Korang ingat itu saja? Belum habis lagi. Mari kita tambah lagi siri derhaka lama dan baharu. Tengok saja video kes Anwar Musa dulu. Ada ke patut sampai terkeluar naratif nak lantik Sultan bawah pokok? Ini satu penghinaan nyata kepada kedaulatan institusi beraja. Bukan itu saja, tengok apa jadi dekat Negeri Sembilan. Isu serangan dan pertikaian politik daripada orang macam Rais Yatim dan Cikgu Bat terhadap institusi istana di sana, semuanya bukti jelas betapa mereka tiada rasa hormat apabila kepentingan politik diganggu. Malah mengikut sejarah sahih, krisis di Perak pada tahun 1970 melibatkan MB daripada UMNO, Muhammad Ghazali Jawi, adalah kemuncak kedegilan. Beliau enggan berundur walaupun tidak diperkenankan, sehinggakan Sultan Perak ketika itu, Sultan Idris Shah, sangat murka dan bernazar tidak mahu mencukur janggut dan jambang selagi MB itu tidak berhenti. Disebabkan kedegilan pemimpin UMNO itu, pentadbiran hampir lumpuh apabila fail bertimbun tanpa ditandatangani Sultan. Nampak tak betapa keras kepalanya mereka bila gilakan kuasa? Bercakap pasal wayang, netizen kena nilai tanda tanya yang ditinggalkan ahli MKT UMNO Puat Zarkashi pasal MB Johor on Hafiz Ghazi. Persoalan besarnya, adakah tohmahan bahawa UMNO Johor di bawah on Hafiz dah jadi pak turut istana itu benar? Atau wujud gerakan dalaman talam dua muka, spesies yang pergunakan nama Sultan bila untungkan politik mereka, tapi sedia melawan dan membelakangkan Sultan bila titah istana bercanggah dengan kepentingan puak mereka. Ini sandiwara yang sangat jijik. Sebagai penutup, satu soalan killer untuk parti sebelah sana. Kenapa UMNO langsung tidak mahu mempertahankan Tuanku Mukhriz? Kenapa bila bab ini korang tiba-tiba membisu dan membatu? Buka mata, tengok rekod. PMX konsisten menjulang raja berperlembagaan, manakala perjuangan pihak sana rupanya hanyalah plastik. Fakta dah terang. Fikir-fikirkanlah.